Korang je Bella baca komen kan biasa senyum. Korang ni tak nampak ke? Kan Bella dah nampak semangat kan sebenarnya korang. Korang rasa kenapa? Korang rasa kenapa Bella dah nampak semangat-semangat ni? Korang rasa kenapa? Okey. Apa ni tadi? Bukan rekod. Ada yang Ada abang sayang. Nombor berapa beg kuning? Sekejap tau. Kita tengah masukkan micellar water yang Bella pakai dekat dalam beg kuning. So bila kita dah masukkan, korang cepat-cepat beli tau. Fokus depan, suara-suara kat belakang. Korang rasa suara kat belakang tu ada siapa? Ceng ceng ceng. Letak YB kat beg kuning Bella bagi ke? Letak YB dekat beg kuning. Hah? Ada orang ada orang suruh. What? Okey tak? Ada orang nak beli YB lah Bella. Sekarang tanya dia. Dia tidak boleh dia beli. Dia selalu cakap macam tu. Dia tak boleh dia beli sebab Tak. ada tak dia suruh YB bagi gift Bella. Astaghfirullahaladzim. Jangan korang. Lah orang dah apa ni dah pukul berapa? Korang ni sebenarnya buat apa ni korang ni? Ada 4,700. Korang buat apa ni sebenarnya? Masih dekat kilat muka Bella ni. Ketika Bella Astela sedang bersiaran langsung dengan peminat, suasana tenang bertukar gempar apabila satu komen muncul daripada akaun Bella sendiri yang mengatakan rindu. Komen itu menulis bahawa ianya seolah-olah ditulis oleh YB Syed Saddiq. Netizen yang sedang menonton live terus melompat di ruangan komen, masing-masing teruja, terkejut dan ada juga yang mengusik Bella. Bella kelihatan terkejut dengan komen itu dan tunduk sambil wajahnya menahan malu. Bella juga tertanya-tanya sama ada komen itu ditulis sendiri oleh YB atau hanya usikan rakan-rakannya. Dik akan tolong. Tak payah. Bukan YB ni tu. Come. Okay. So Bella nak remove makeup pakai kita punya micellar water. Bella nak buat dekat sebelah je pun boleh. Sebelah muka ke Bella nak sapu semua? Kejap. Okey, bolehlah cakap-cakap ni. Okey kan? So sekarang kan korang cuba tengok Bella tengah remove makeup pakai kita punya micellar cleansing water. So micellar cleansing water nampak tak? Bella sekali tarik je dia dah boleh, orang kata? Dia dah boleh keluar semua kotor-kotor. Nampak tak? Dia dah melekat dah dekat kita punya cotton pad. So nampak tak korang? Okay, so siapa yang nak remove makeup at the same time nak remove impurities, untuk hydration korang boleh pakai kita punya micellar water. Best tak? Apa yang Bella rasa bila pakai kita punya micellar water? Okey, satu dia tak rasa pedih. Okay. Best. Tapi makeup ni terus hilang. Hilang ke ni? Nampak tak korang? Macam mana nampak ke? Korang je Bella baca komen kan biasa senyum. Korang ni tak nampak ke? Nampak kan Bella? Nampak kan Bella? Nampak kan korang? Okay, makeup remover tu boleh guna di mata ke? Boleh? Boleh pakai dekat keseluruhan muka kita. So Bella boleh tambah. Okay, sebab Bella nak try je. Alhamdulillah Bella pula ada jerawat. Tapi micellar water ni kan korang sebenarnya dia boleh je pakai everyday. Macam setiap kali korang nak cuci makeup, nak solat ke, sebelum tidur, baru habis kerja ke apa ke kan. Korang boleh je pakai kita punya micellar water. Okay, beli guys. Betul. Kan Bella dah nampak semangat kan sebenarnya korang. Korang rasa kenapa? Korang rasa kenapa Bella dah nampak semangat-semangat ni? Korang rasa kenapa? Okey. Apa ni tadi? Bukan rekod. Ada yang sesuai tak? Bag nombor berapa kita punya micellar water? Ilin boleh tambah micellar water Dah. dekat dalam bag kuning. Saya nak tengok korang ni. Ada abang sayang. Nombor berapa bag kuning? Sekejap tau. Kita tengah masukkan micellar water yang Bella pakai dekat dalam bag kuning. So bila kita dah masukkan, korang cepat-cepat beli tau. Fokus depan, suara-suara kat belakang. Korang rasa suara kat belakang tu ada siapa? Ceng ceng ceng. Ya ke YB dia kat situ? Mana pandai je korang ni. Sis. Okay, saya nak tengok orang komen bawah. Lajunya macam saya nak jawab ni. Okay. Korang, kita dah masukkan micellar water yang Bella pakai tadi tu ada dekat bag nombor 1. Okay, Bella dah padam sebelah. Kan nampak tak korang? Cantik kan sebenarnya Bella bare face pun cantik, betul tak? Dah padam. Yes. Okay, dah padam. Clear, okay. Dah tak ada makeup kat situ. Tak ada makeup dah. Duduk ni. Tak ada makeup dah. Okay. Tak ada makeup dah.
Letak YB kat beg kuning Bella bagi ke? Letak YB dekat beg kuning. Hah? Ada orang ada orang suruh. What? Okey tak? Ada orang nak beli YB lah Bella. Sekarang tanya dia. Dia tidak boleh beli. Dia selalu cakap macam tu. Dia tak boleh dia beli sebab tak korang. Korang gelak korang. Ini tau dekat beg nombor 1 tau kalau korang nak remove makeup kan. Macam yang Bella pakai tadi ada dekat beg nombor 1 Bagi gift. Dia belum bagi gift. Even account di sini tak boleh. Tak boleh dapat gift. Thank you korang siapa yang dah beli. So korang check out je apa yang korang nak. Okay next Bella. Okay next. Usik lagi host. Oh korang bab-bab ni korang laju Bella sebenarnya. suka micellar water ni memang best. Kan? Best gila. Okay, so dah. Ni kita kena pakai lah cleanser ni kan nak try. Boleh? Tapi Bella kena pergi cuci muka. Tapi- Sekejap Bella kena buka ni sebab dia ada seal. Sudah dah buat dah. Yang ni best tau untuk kulit muka yang kering kan. Sekejap. Okay, sementara kita nak tunggu. Tak, kat sini je. Sementara Bella kita nak tunggu Bella pergi cuci muka kan. So kalau korang Semua tahu ke? tadi Semua, Bella ada semua? share tau. Okay, Bella ada share yang kulit muka Bella tu kering. Sekejap, tapi kalau daripada sebelah, Bella cuci je semua ni. Tak kisah okey je. Boleh? Bella okey ke tak? Okey. Okey. Sekejap. Nak tisu boleh? YB jangan cakap-cakap dengar tau. YB pun nak teman Bella live sebenarnya Nampak korang. Tisu kering biasa. Hai Aus. Semua korang sebut Mana aus? Kan? Betul ke ada YB? Korang nak tengok YB ke? Sebenarnya korang nak tengok YB ke? Tak percayalah ada YB. Boy. Kalau ada YB korang laju je. Sekejap tahu sekarang Bella nak remove makeup the whole face. So kita tunggu kejap Ya, nak laju je. Okay, so sementara apa? Ada tak? Dia suruh YB bagi gift Bella. Astaghfirullahaladzim, jangan. Jangan korang. Thank you dah 1 million like. Thank you so much. Thank you. Terus semangat ada YB Okay, korang siapa dekat sini baru masuk, cuba tengok yang Bella boleh tunjuk dekat depan kamera. Yang Bella tengah pakai kita punya micellar water sekarang, dekat beg nombor 1 tau guys. Okay, beg nombor 1 nama dia adalah Low pH Niacinamide. Apa orang kata, kita dah nampak Bella semangat. Okay, cleansing water dekat beg nombor 1. Oh, basically apa tu, dia sesuai untuk kulit muka yang sensitif. Okay, kulit muka yang sensitif, all skin type, semua orang boleh pakai dekat beg nombor 1 untuk remove korang punya makeup. Cepat-cepat grab dekat beg nombor 1 tau sebab dia memang very very limited. Cuba Bella tunjuk dekat kamera, saiz dia besar gila. Packaging dia besar tau dan dia boleh tahan lama dalam 6 ke 8 bulan penggunaan. Memang sangat-sangat best. Yes, besar sangat-sangat. Ada jerawat ni, tak tahu lah. Jerawat kat sini ada. Tapi tak nampak pun, okey Nampak, je. Micellar water ada any key ingredients. Key ingredients dia adalah niacinamide. So niacinamide tu basically dia bagus untuk brightening, untuk pores and also untuk repair barrier pun boleh juga. Tak ada apa-apa masalah. Okey, tak ada apa-apa masalah. Jerawat rindulah Bella, diorang cakap. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, korang suka lah. Suka je, ya ke? Cuba tanya. Kami Cuba tanya. cabar YB masuk, kami bagi sold out. Ish. Jeng jeng jeng. Ish. YB Tiki ada. Korang nak tak YB Tiki masuk? Dia dah tak ada bas dah, dia Tiki. Tiki Bell. Bukan Tiga Bell, Tiki Bell. Dari dulu memang pakai. Boleh. Bunga Rose, thank you Bunga Rose. Lepas remove makeup tolong buat skincare routine boleh. Boleh, so korang kena tengok tau, step by step. Kita akan buat untuk korang. Soalnya tak ada dalam plan pun ni. Ni okey dah. Okay, so Bella dah remove makeup. Dah. Okay, so now Bella dah remove makeup. So korang boleh tengok Bella remove makeup pakai dekat beg nombor 1. Okay, and then next kita nak Bella cuci muka pakai kita punya cleanser dekat beg nombor 2. Okay, dekat beg nombor 2 kita ada yang tu Bella, kita ada snail gel cleanser. Yang ni Okay, kan? betul. Snail gel cleanser, Bella boleh tunjuk dekat kamera. So siapa dekat sini yang ada masalah kulit kering sama macam Bella, korang boleh pakai snail gel cleanser dekat beg nombor 2. Okay, dekat beg nombor 2 tau. Snail gel cleanser ni. Shadow belum remove. Nak lagi boleh tak? Nak lagi sebab cotton untuk pad. eyeshadow, sebab
Yelah dah daripada pagi kan. Nak glitter-glitter ni kena hilangkan. Thank you. YB ada kami beli. Alah, kalau YB tak ada korang tak nak beli ke? Tengok Korang bilang ni- Kau ni ngada tau. Bella, ada orang tanya, siapa yang zoom ni? YB ke? Zoom apa? Zoom muka Bella lah. What? Tadi- Zoom ke? Tadi tak ada ke? Tadi yang zoom muka Bella YBTK. YBTK yang zoom muka Bella. YBTK. Itu ya. Okay. Okay, thank you. So kita cuci muka kat sini je? Boleh. Okay, boleh. Boleh. Itulah tak apa. I tengok macam mana. Tak apa. Susah ni lah tu yang zoom. Ntar lah. Saya tak masuk slot ni, please support je Bella. Tengok Bella. Mana? Ni ada orang komen, guna akaun Bella. Seriously? Ya Allah. Taklah. Tu kena kamu orang ni. Janganlah orang dah apa ni dah pukul berapa. Korang ni sebenarnya buat apa ni korang ni? Ada 4,700. Korang buat apa ni? Masih dekat kilat muka Bella ni. Korang, by the way, Bella masih lagi remove makeup pakai kita punya micellar water tau. Nampak betapa banyak kali Bella remove makeup pakai kita punya micellar water, tapi dia macam tak, apa tu orang kata, masih lagi banyak kuantiti dia sebab botol dia besar tau sebenarnya. Besar, puas hati. Ya, puas hati. Sangat besar, 400 ml. So sebenarnya korang boleh je pakai everyday setiap kali nak cuci makeup. Tapi kan sebenarnya kalau korang rasa nak pergi travel, nak bawa botol besar ni macam susah kan Bella. Korang boleh transfer je kita punya micellar water ni dekat botol yang lain dan korang boleh bawa travel lah. Okay, so korang boleh tengok dekat bag nombor 1 tau. Cuba tengok Bella remove makeup. Barulah nampak fresh kan dah remove makeup. Cabut je bulu mata tu Bella. Sanggup tongkat. Kak Zuzu, thank you. Kata sanggup tongkat mata. Ya Allah, so sweet. Minum sekejap. Ada trial set. Trial set kita tak ada guys. Kalau korang nak tengok beg kuning kan, korang boleh tengok dekat beg kuning Bella. Ada je orang ni. Semua bawa poster lah apalah. Bella. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.